Hai, Assalamualaikum. This is Fatah Amin. Welcome to GL360 with Glam Lelaki. Saya tak nak tinggalkan semua, all the memories. Of course, ada pengalaman ataupun memories yang saya rasa dia boleh dijadikan satu sandaran, peringatan ataupun kenangan yang saya tak boleh tinggalkan semuanya, sebab ia adalah satu perkara yang mungkin saya perlukan untuk pada masa akan datang ataupun tahun-tahun akan datang. Bila kita bintu situasi yang sukar, kita always akan cari masa untuk diri sendiri, untuk relax, supaya kita boleh berfikir dengan tenang. And of course, kita sebagai orang Islam, kita akan berdoa, kita akan solat. If you have family, macam saya sendiri, saya ada parents, I still have my parents, and saya selalu bercakap dengan dorang, tak doa daripada dorang, especially my ibu. So itulah yang saya lakukan waktu menghadapi saat sukar dan untuk kita tenang. Saya sebenarnya, kalau tanya saya nak jadi superhero. Saya dah jadi pendekar, Alhamdulillah dah jadi pendekar. Tapi saya nak jadi superhero yang macam, kalau kita tengok Avengers, saya peminat, I'm a big fan of Avengers, Marvel. Yeah, it will be my dream lah. Bagi saya always nak cari watak-watak yang lebih mencabar ataupun watak yang lain pada yang lain, and then sikit yang lebih bagus, lebih berkualiti. So this is what I'm doing now. I mean, saya always jump from one genre to another genre. Macam hari tu baru habis watak Islamic, and then next mungkin action. Next year InsyaAllah ada 2-3 projek action lah. I always looking forward for action movies lah. Saya rasa apa yang saya buat sekarang ni adalah one of the cara lah untuk kekal relevan. I mean, macam saya cakap tadi, saya tak stick to one role or one genre dalam masa yang sama atau dalam masa yang lama. Saya akan always jump from one character, one genre to another genre, so that orang tahu you actually versatile actor. So kalau saya buat benda tu, saya rasa membuatkan producers dia ada option untuk pilih you sebagai pelakon. You sebab you boleh buat watak macam-macam watak, you boleh buat watak macam-macam karakter, you boleh buat watak dalam macam-macam genre. So this is how I make myself relevant lah in this industry. Hai semua, thank you so much Glam Lelaki for choosing me as a cover untuk Januari 2025. Terima kasih banyak. So korang jangan lupa check out dekat glamlelaki.my.